kesempatan. Ni saya bawa 9 grup, 350. Grup pertama, grup kedua, grup yang paling sporting. Kata apa tak kata apa, paling sporting. Tandas tersumbat tak komplain, makan tak sedap tak komplain. Bagus grup ni, grup 1 nombor 2. Allah, bagus sungguh. Grup 3, grup 4, grup Datuk. Grup Datuk ni tak kawan dengan siapa. Kuliah senyap sunyi, tak lawan. Bagus. Ceramah senyap sunyi, atas bas senyap sunyi. Pasal apa? Tidur. Mereka kira tidur lah. Tak lawan kan. Grup yang keempat ni, grup Datuk-Datuk lah. Ada seorang tuan-tuan, Tok Wan. Dia umur 70. Dia ni sharpshooter. Tuan-tuan tahu tak sharpshooter? Dia kerja polis. Polis ni ada satu unit tuan-tuan. Dalam grup dia kata ada 11 orang. Kami ni bila dihantar pi tembak terus penjenayah. Kira penjenayah tu duk tembak bawah, dia pergi pun sniper pam, mati terus lah. Dia ni dia antara 11 orang tu. Pakcik ni kira orang panggil apa? Sniper lah. Dia ikut saya. Dia umrah tak pernah pi, haji tak pernah pi lagi. Dia pertama kali umur 70. Sampai di Madinah tuan-tuan, biasalah sampai di Raudah saya buat sentuhan, pasti menangisnya. Sampai di Saqifah Bani Sa'adah, saya cerita tentang kematian Nabi dalam tekan Sayyidina Abu Bakar, pasti menangis. Tuan-tuan tak percaya, ikutlah jemaah saya. Duduk di Saqifah tu kan, kalau saya bagi tazkirah, geng Andalusia ke, Al-Fajar ke, Al-Faizin ke, tengok Ustaz Abdullah Khairi, mereka tak terus tak bagi tazkirah. Dia kata apa? Ikut Ustaz Abdullah Khairi lah. Sebab mereka nak bagi teriak tak pandai. Aku bagian teriak tu pandai kan. Bagi teriak habis kan. Lah tu Arab pun teriak. Tuan-tuan tak percaya, tu Arab pun teriak. Saya tanya, ya akhi, limadha tabki? Kenapa menangis? Anta araftu madha aqul? Faham tak apa aku cakap? Dia tak ma'araf. Limadha? Dia kata kamu cerita tentang Nabi. Dia kata, aku cerita, aku dengar tu kamu teriak, aku menangis. Tidakkah air mataku ini Allah ampun dosa aku? Dia tak? Dia tak faham tapi dia teriak. Sebab apa? Dia faham ayat mata yang mengalir secara paksa, Allah padam api neraka kita. Kan? Saya bawa dia teriak sampai Raudah. Tuan-tuan, dia tak boleh masuk, dia tak larat, dia balik. Balik-balik dia demam. Demam sungguh. Demam teruk, nak makan tak lalu. Rupanya tuan-tuan menantu dia abang, dia tak mau bawa ubat. Dia tak bawa ubat, dia kencing manis. Jantung ada, buah pinggang dah. Ubat tak mau bawa. Lepas tu saya pergi lah, masa nak bawa pergi Mekah tu, saya, Pakcik, macam mana kita nak pergi Mekah esok ni? Sihat tak? Tak larat Ustaz. Ubat mana? Ubat tak bawa. Dia kata, Panadol mau tak? Tak mau makan. Panadol saya bawa tak mau makan. Dia kata, makan lah, bagi ke bawah. Tak mau. Dia tak mau. Saya kan, kalau pergi Mekah, saya akan bawa Panadol soluble. Dalam beg saya tu banyak. Jadi saya pun, ayak jampi boleh minum tak? Saya jampi. Ayak jampi tak apa. Kita pun ambil ayak jampi, ayak zam-zam. Kita bubuh Panadol soluble lah. Bubuh 2 biji, bagi dia tak nampak. Dia debui bro. Elok habis kita pergi depan dia ni ayat zam-zam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas ishabal ba'is fi wa anta syafi la shifa'u illa shifa'uka la yughadiru saqama. Dah baca doa apa semua, tiup. Nah, pakcik minum. Dia apa minum ah? Minum. Awak rasa macam Panadol. Tak Panadol apa Panadol soluble. Saya kata dah ayat zam-zam memang rasa macam tu. Oh no. Puak ni kena bohong juga tuan-tuan. Dia pun minum habis. Minum esok pagi kebah. Saya jumpa dia macam mana ni? Pakcik, kita nak pergi Mekah ni. Alhamdulillah Ustaz, ayak jampi Ustaz berkesan. Berkesan apa Panadol soluble kan? Dia berkata alhamdulillah Ustaz, sihat lah. Jom kita naik bas. 5 jam tuan-tuan, kita duk talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik kan. Alhamdulillah sampai di Mekah tuan-tuan, di hotel saya terjemaah, tak larat apa relaxat. Dari pukul 1 kita turun. Semua pakat turun lah. Turun masuk dalam Masjid Haram. Biasalah duduk depan Kaabah, saya kata jamaah duduk. Pasti depa duduknya. Kan, mesti duduk. Tak kira lah siapa pun depa duduk. Bila duduk saya buat tentuhan. Ya Allah, kami berada di hadapan rumahmu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Saya buat tentuan satu-satu. Dia teriak. Yang paling teruk teriak pakcik tadi. Dia bukan teriak saja, dia merau. Oh, dia teriak. Yang lain tu teriak biasa ya. Tengok orang jantan biasa lah. Ayak mata jangan jatuh. Hingus ni nak masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Ayak mata.
Orang perempuan senang. Orang perempuan teriak, orang jantan kontrol. Ayat mata kontrol, tapi hingui mana boleh kontrol. Hingui masuk dalam mulut dah. Tapi pakcik ni teriak sungguh. Dia teriak merau. Dia teriak bila saya kata, tuan-tuan angkat tangan doa sendiri, sebut apa yang kita nak sebut. Dia sebut, ya Allah apa dosaku, ya Allah, apa dia teriak. Bila dia teriak, tuan-tuan ingat, di Mekah seorang teriak, semua teriak. Dia akan sangkut. Seorang teriak, semua teriak. Bila semua teriak, habis apa semua, saya kata jemaah bangun, jom kita pergi tawaf. Bila pergi tawaf, pakcik dia dengan menantu dia, dengan bini dia, dengan anak dia tawaf. Habis tawaf, saya bawa depan belakang makam Ibrahim. Saya kata jemaah semayang sunat tawaf. Kemudian mereka bangun, saya kata jemaah nampak tak lampu hijau ni, inilah Hijr Ismail. Hijr Ismail ni masuk nanti sembahyang belah kiri. Saya kata dalam Kaabah tu ada pintu taubat. Allah angkat semua taubat manusia melalui pintu tu ke langit. Selalunya orang tak tahu. Jadi bila saya sebut tu, jemaah Indonesia yang faham semua bakal join. Jemaah bakal dengar. Saya akan cerita, itu multazam. Nampak tak multazam tu? Ini tempat mustajab doa. Kalau boleh pilih doa di situ. Kalau mampu, kalau tak boleh, mana-mana tempat di sini. Sebab di Mekah pun ada tempat mustajab. Walaupun kawasan tu mustajab, ada tempat paling mustajab. Macam tu di Raudah, mustajab doa. Tapi ada tempat paling mustajab, iaitu di dalam mihrab Nabi. Satu lagi di antara tiang Abu Lubabah dengan tiang Sayyidatina Aisyah. Banyak orang tak tahu. Kan, ni tempat mustajab. Lepas tu saya kata macam tu, kita jamaah doa. Bila dah doa apa semua, saya bawa ayat Zam-Zam, saya jampi bagi mereka minum seorang sikit. Bila dah minum, pakcik ni kita nak pergi sa'i ni. Boleh tak? Boleh lah Ustaz, kuat lah. Alhamdulillah Ustaz. Serta sa'i ni jauh 3.8 km. Boleh, dekat dia tu. Kita pun bawa sampai kat sofa, tengok maruah. Jauhnya. Jauh tu. 3.8 km. Ish, jauh. Dia tak boleh ke pakcik ni? Boleh Ustaz, alhamdulillah sihat. Dia sa'i dengan saya. Sa'i dah habis, tuan-tuan duduk di maruah, saya tunggu dekat tong sampah. Jamaah siapa habis, mai saya nak tahlul. Pakcik ni orang yang mula, duduk belakang saya. Dia suar kepala, saya pun gunting. Ya Allah, ampunlah dosa pakcik ni ya Allah. Kau gugurlah dosanya seperti mana gugurnya rambutnya yang aku tahlul ini ya Allah. Dia gunting, dia teriak tu. Bila dia teriak, tuan-tuan, habis semua dah gunting tahlul. Saya kata jamaah, kita nak tunggu boleh, nak balik boleh. Tugas saya hari ni dah selesai. Saya nak balik hotel sebab saya nak terberak. Sahabat terus lah. Kalau tuan-tuan nak tunggu, tunggulah. Saya nak balik. Pakcik tu kata, saya pun sama. Dia kata, saya pun nak berak tak? Jom. Balik. Bawa balik. Sampai di hotel, dia naik, masuk bilik ayak. Dia jatuh bilik ayak. Bila jatuh bilik ayak, menantu dia angkat tak atas katil. Mula kesihatan dia menurun. Hari pertama di Mekah, dia tak makan. Hari kedua tak makan. Hari ketiga dah teruk dah. Hari keempat, hari kelima tu nampak begitu uzur. Makan tak lalu. Saya naiklah esok nak baliklah tawaf wada. Saya pun pergi, ketuk-ketuk pintu. Dia kata Ustaz Abdul Khairi mai, nanti dia abang, dia angkat kepala. Duduk juga. Pakcik, apa khabar? Kalah Ustaz. Pakcik, esok kita nak balik ni tawaf wida ni macam mana? Boleh Ustaz. Pakcik dulu kerja apa? Saya tak tahu. Nanti dia abang, dulu dia kerja UKK apa UKK apa dah? UTK. Ingat JKK. UTK je lah, hak jenis tembak orang. Betul, kerja polis tu. Apa nama makcik tak mai ke? Rupanya sebelah dia tu saya ingat anak dia. Rupanya bini dia. Muda. Menantu dia abang. Pakcik ni dulu ni umur 30 baru menikah. Ni mak mentua saya. Mak mentua nikah umur berapa? 18. Saya kata nulu pakcik nu terus duk tembak-tembak orang dan tembak lagi anak dara tu. Dia abang melawak dia bergelak. Saya jenis lawak, kalau teriak-teriak, kalau gelak jenuh gelak kan. Saya kata pakcik, apa nama, kita nak balik ni, boleh no? Boleh insya-Allah Ustaz. Pakcik, kalau tak larat esok tolaklah. Ni suruh ni apa nantu tolak. Dia kata insya-Allah saya tolak. Jadi esoknya turun pagi tu saya tunggulah. Dia duduk atas kursi roda, duduk macam ni. Mata tak buka dah. Dia kata pakcik ni nak tolak ni, dia buka. Ustaz. Tu
Hebat kat menantu dah. Kalau tak boleh tolak sekali lagi, naik atas tingkat 3 ada motor. Motor tu duduk sebelah pegang. Tak boleh tolak. Bila tolak dia nak melayah. Kan dia tak larat ni nak jatuh. Jadi naik motor lah. Naik motor duduk di atas tu, diikat. Diikat buat mentua dia. Tawaf lah. Naik motor. Tawaf pertama tak larat. Tawaf ketiga uzuk teruk dah. Kan? Tawaf keempat nampak nazak. Tawaf kelima Allah ambil nyawanya. Dia mati tengah tawaf. Dia mati dalam wuduk. Dia mati depan Kaabah. Dia mati umrah pertama dan umrah terakhir. Allah Akbar. Kita nak kata apa orang macam ni? Ya min syurga Allah. Dia sebut apa? Apa menantu dia kata, Ustaz, pak mentua saya ni memang nak mati di Mekah, dia kata. Ketika kami duk packing bag ni, dia kata, hampa duk packing banyak-banyak ni buat apa, dia kata. Aku bag aku bawa sikit boh dengan Khairuddin sudah. Menantu nama Khairuddin. Bini dia kata apa? Aku rasa kita mai 4 orang, balik 3, dia kata. Rupanya balik 3 sungguh. Mati ketika tawaf. Saya pergi tengok tuan-tuan. Ketika dia meninggal tu, ada seorang dua doktor apa Malaysia punya. Doktor Malaysia ni urus. Dia kata ni tak ada dah, sejuk lah. Rupanya mungkin tawaf keempat tu dah meninggal dah. Sejuk dah ni, dah sejuk dah. Kan bila sejuk dah, kemudian terus bawa pi mandikan dia malam tu. Dia mati pagi, malam tu dimandikan, dibawa pi apa nama untuk dapat ni, pagi esok dimandikan. Bila esok mandikan, maghrib esok disemayang di Masjid Haram. Saya pergi tuan-tuan, pergi tengok mayat dia angkat letak di Masjid Haram, kemudian dikebumikan di Syarik. Kalau orang Mekah kebumi di Ma'la. Tapi Syarik juga di kawasan Mekah. Kawasan tanah haram lah, dikebumi tu. Pergi tengok, ya Allah, dikebumikan. Dalam hati saya, ya Allah, rupa-rupanya nanti dia kata apa, Ustaz, sebelum nak mati ni, nanti dia mai jumpa, Ustaz, pak mentua saya ni pernah bunuh 22 orang. Bunuh 22 orang. Ustaz, apa patut saya buat? Nak bawa dia pergi sembahyang sunat taubat ke? Saya tak apa kot, dia bertaubat kot. Rupanya mungkin taubat dia yang pertama tu, tengok Kaabah tu, tangisan taubat dia. Allah matikan dia depan Kaabah. Allah Akbar. Sebab tu tuan-tuan, nikmat semua Tuhan bagi ni tuan-tuan, kan? Sementara duit ada, siapa nak pergi Mekah pergi lah. Sementara duit ada, jangan simpan lah. Sementara ada, esok Tuhan ambil lah, kita sibuk yang lain. Ada di kalangan kita ada 10,000 duk buat owning rumah lagi. Dia ada 10,000 nu, 10,000 dah buat apa? Tukar sport rim. Aja tukar sport rim, kan? Tinted kereta. Sedangkan duit tu boleh, kalau tuan-tuan tak percaya, pergi lah Mekah bang. Pergi murah rezeki. Cerita. Murah rezeki. Sebab tu tuan-tuan, tangan yang ada ni tuan-tuan, guna kesempatan. Bagilah tuan-tuan, infak, kamu bagi, kamu dapat.